Kalau aircon kereta korang bunyi macam besi bergesel masa kompresor engage atau ada bunyi lonceng kecil, itu sebenarnya tanda clutch puli kompresor dah rosak atau memang dah sampai masa tukar. Untuk hari ni, aku ada sebuah Myvi, owner mengadu bila on aircon keluar bunyi kuat. Bila kompresor cut off pula, ada bunyi macam bearing pecah ataupun bunyi besi bergesel. Kebiasaan kalau bunyi macam ni dekat model Pro 2, dia boleh datang dari banyak punca. Antaranya, silinder head kompresor dah makan, clutch puli kompresor rosak, bearing puli pecah, belting kendur ataupun belt dah crack. Sebab tu, untuk confirmkan betul-betul masalah, memang kena check detail dekat workshop. Jangan main teka terus tukar kompresor tau. Untuk kes Myvi ni, aku kena buka bumper depan dulu, kemudian keluarkan kompresor untuk inspect satu-satu punca bunyi tu. Bila kompresor dah keluar, baru nampak clutch puli kompresor memang dah patah. Memang itulah punca bunyi kasar dengan bunyi bergisel yang owner dengar selama ni. Bila dah jumpa